Gold Coast memang tidak asing lagi bagi pelancong dari dalam maupun luar negara. Ia adalah sebuah destinasi masyhur dan terkenal dengan pantai keemasannya yang hebat. Malah tidak keterlaluan jika pantai Gold Coast ini adalah antara lokasi penggemar bagi sukan air iaitu meluncur air. Masih meneroka bumi Gold Coast. Di sini, kunjungan saya tidak kurang hebatnya. Selain dari menerima kunjungan pelancong atas tarikan pantainya, saya menuju ke suatu lokasi yang menjamin keriangan pengunjung. Tidak lengkap sekiranya tidak berkunjung ke taman tema permainan yang bertaraf dunia seperti Movie World. Temui pelbagai watak dari bintang Warner Brothers di Movie World dan anda akan terasa seperti berada di alam fantasi. Di sini juga anda boleh bergambar sepuasnya bersama watak kartun kegemaran anda. Movie World Gold Coast adalah lokasi menarik yang sangat sesuai dikunjungi bersama seisi keluarga kerana keistimewaan taman temanya. Sesetengah pelancong merujuk daerah ini sebagai Bandar Taman Tema Permainan Australia, berikutan ianya berbaloi dikunjungi. Di sini terdapat pelbagai jenis permainan yang mencabar, yang menyeronokkan, yang tercabut jantung. Siapa nak terbang macam Superman, bolehlah cuba Superman Escape. Menjejakkan kaki ke sini sukar untuk berkata tidak. Mendengar jeritan keriangan pengunjung yang mencuba permainan meningkatkan lagi kederasan adrenalin saya untuk terus serta. Biarpun rasa ngeri itu ada, namun cabaran Batwing sukar untuk dilepaskan. Tarikan yang disediakan amat menarik, malah sesuai dinikmati pengunjung daripada semua peringkat umur. Pelbagai aktiviti lasak boleh dilakukan mengikut selera ahli keluarga. Untuk anda, semuanya ada di Warner Brothers Movie World. Bagi pengunjung yang gemarkan aksi lasak, bolehlah mengunjungi Hollywood Stunt Driver yang mempamerkan persembahan pemanduan ekstrim seperti di layar perak. Sukar digambarkan keterujaan melihat di depan mata aksi hebat pemandu-pemandu profesional yang selalunya hanya dapat kita saksikan di kaca televisyen dan filem. Pertama kali saya melihat persembahan secara langsung seperti ini, sememangnya memberikan saya pengalaman yang tidak dapat diucapkan. Apatah lagi dengan bunyi deruan kereta dan letupan yang sangat realistik, kadang-kadang tidak dapat disembunyikan rasa sedikit gemetar. Kini tibalah masa mengenang zaman kanak-kanak dengan menyaksikan perarakan watak kartun Warner Brothers. Cici Bird, Daffy. Lupakan seketika usia dewasa anda kerana keseronokan menyaksikan watak-watak kartun yang dahulunya menjadi peneman setia saat gembira menonton TV zaman kanak-kanak pasti mengibarkan kenangan manis. Malah watak superhero seperti Catwoman,
dan Batman yang gagah perkasa memberi 1001 memori yang sukar dilupakan. Sesudah berhibur, apa kata jamu selera di salah sebuah restoran Movie World yang berhampiran? Ya, lepas dah penat main semua ni, kita boleh makan pula di Warner Brothers Movie World ni. Tapi sebelum makan, dipesankan jugalah untuk tanya dulu sama ada makanan ni halal ke tak. Okay, jadi saya nampak kat situ antara makanan yang boleh dipilih. Saya nak makan mi goreng. Ni antara favourite saya jugalah. Cuma mi goreng ni veggie noodles. So okey lah. Teringat pula lagu Hai Nasi Goreng, hai sungguh lazat, sungguh sedap. Mi goreng vegetable biasanya memang jarang saya order, tapi bila makan macam ni sedap lah pula. Mungkin banyak sangat energi guna tadi kan. Hai nasi goreng. Nasi goreng dia sedikit tawar. Jadi saya nak letak. Jadi sediakan garam kat sini. Ikut cita rasa kita. So saya akan tambah garam sikit dengan black pepper sikit. Tambah perasa. Baru naik selera. Macam ni best. Alhamdulillah yang ala rezeki lah. Semuanya rezeki datang daripada Allah SWT. Okey, kalau anda datang ke Gold Coast, tak datang ke Warner Brothers Movie World ni memang sangat rugi. Inilah taman tema permainan yang bertaraf dunia dibuka pada tahun 1991. Jadi bila datang sini, jangan risau nak makan, tempat makan ada. Cuma kena tanya dulu sama ada halal ataupun tidak. Saya nak teruskan perjuangan makan makanan saya ni. Lepas tu kita nak pergi tempat lain lagi. Okey? Gold Coast, Australia bukan sahaja menyajikan pengalaman menarik taman tema permainan bertaraf dunia, tetapi masih banyak lagi yang boleh diterokai dan dirasai di sini. Gold Coast juga mempunyai taman hidupan liar seperti Paradise Country Farm yang menghidangkan pemandangan yang hijau. Di sini, pengunjung berpeluang mendekati pelbagai spesies haiwan Australia yang sedia menanti kunjungan anda. Selain daripada peluang bermesra dengan haiwan-haiwan yang comel ni, pengunjung juga disajikan dengan pertunjukan istimewa dari para petugas Paradise Country Farm. Sekarang ni saya berada di Paradise Country Farm untuk melihat pertunjukan cemeti, boomerang dan juga sheepdog yang memang sangat mengemujakan. Keletak petugas yang mencuit hati mengusik pengunjung ke sini sungguh menghiburkan dan menghidupkan lagi suasana sepanjang persembahan. Selesai menyaksikan pertunjukan cemeti, saya menuju ke sebuah lagi kawasan di mana akan diadakan demonstrasi mencukur bulu kambing biri-biri.
membangkang dengan usikan, mewujudkan gelak tawa yang ceria di kalangan pengunjung yang menonton demonstrasi ini. Paradise Country Farm saya tinggalkan untuk pulang ke hotel merehatkan diri bagi menghadapi aktiviti yang akan menanti saya keesokan harinya. Tiada tempat seperti Australia yang mampu menawarkan anda sesuatu yang baru. Terdapat begitu banyak cara untuk anda mengalami keseronokan percutian di landscape Australia. Thank you. Alright. Okey, saya nak pergi ke Tanggaluma Resort untuk jumpa dengan dolphin dan bagi dolphin makan. Untuk ekspedisi kali ini, saya memilih menyertai lawatan bersama hidupan liar dan pelancongan eko ke Tanggaluma Island Resort. Perjalanan ke sana dengan menaiki bot hanya mengambil masa 1 jam 15 minit saja. Walau apa pun cara percutian yang anda pilih, peluang menghayati dan meneroka lebih dekat kehidupan alam ataupun hidupan liar akan memberi makna yang lebih mendalam daripada sekadar menikmati percutian santai. Di pulau ini, pelbagai aktiviti riadah disediakan oleh pengurusan resort untuk pengunjung. Anda boleh memilih sama ada untuk menyertai aktiviti snorkeling, selam scuba, mengelilingi pulau menaiki helikopter, memberi makan burung undan, parasailing ataupun jet ski. Saya memilih untuk bersama pengunjung yang lain yang akan mencuba aktiviti snorkeling. Sungguh pun tidak bersama-sama mereka untuk snorkeling dan sekadar berada di atas bot menyaksikan aktiviti ini, saya merasa sangat teruja melihat keindahan alam terbentang luas ciptaan ilahi. Pada pengamatan saya, Tanggaluma Island Resort menjanjikan pelbagai pakej istimewa yang pasti tidak akan membuatkan pengunjungnya bosan dan ia sesuai sekali dijadikan destinasi kunjungan bersama keluarga. Selepas mengadakan aktiviti snorkeling, saya seterusnya diberi peluang mencuba quad bike atau kenderaan pelbagai permukaan ATV. So we're going to start out on the beach there with the breakfast, so we'll call everyone out one by one and ask them to stop. Sebelum kita naik ATV quad bike ni, kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan, antaranya memakai helmet yang telah dibuat khusus untuk ATV, memakai pakaian sesuai, pakai kasut yang bertutup dan juga perlu mendengar taklimat daripada yang pakar. Okey? Ada pelbagai aktiviti lain di Tanggaluma yang boleh dilakukan. Aktiviti yang disediakan tidak hanya terhad kepada aktiviti di laut. Pengunjung juga berkesempatan memilih dan merasai aktiviti meluncur atas pasir ataupun menunggang ATV quad bike sambil menghirup udara petang. Sungguh pun cuaca ketika itu diiringi hujan yang renyai-renyai, namun ia sedikit pun tidak memperlahankan langkah saya untuk terus memacu ATV melalui laluan berpasir yang mencabar. Keseronokan mengemudi di sepanjang laluan umpama memberi nafas semangat untuk cabaran yang seterusnya.
Jadual penerokaan saya sungguh padat di Tanggaluman Island Resort. Selesai aktiviti lasak ATV, saya menyertai rombongan pengunjung yang lain menaiki bot untuk melihat sekumpulan dugong di perairan ini yang juga menjadi daya tarikan pelancong. Dianggarkan sekitar 600 ke 800 dugong menghuni perairan Teluk Moreton dan haiwan ini biasanya ditemui di dalam kumpulan yang besar kira-kira 100 ekor. Dugong Teluk Moreton dianggap sebagai spesies yang terancam. Ekoran kadar reproduksinya yang perlahan dan semakin kurangnya sumber makanan utama mereka iaitu rumpai laut yang semakin sukar didapati. Malangnya, mungkin bukan rezeki saya. Sekumpulan dugong yang biasanya kelihatan di waktu ini tidak kelihatan pula. Kami kemudiannya dibawa menghala ke arah utara resort yang dikenali sebagai Tukun Tanggaluma. Dahulunya ia berfungsi sebagai pusat pelabuhan. Namun, sekitar 15 buah kapal dagang yang karam di kawasan ini dipelihara sebagai tukun yang kini giat ditumbuhi batu karang laut. Sisa kapal ini menjadi syurga kepada lebih 100 spesies ikan termasuklah ikan lumba-lumba dan dugong yang kadang-kala singgah ke sini. Walaupun hajat untuk melihat dugong tidak kesampaian, namun tak mengapa kerana ada aktiviti menarik yang menanti saya di resort ini. Di tepi pantai yang indah, ku duduk seorang diri. Tak ada siapa pun nak teman diri. Wah, tiba-tiba terfeeling pula. Mentang-mentang lah dekat tepi pantai kan. Tapi serius, tempat ni memang best. Mendamaikan dengan angin sepoi-sepoi bahasa, disiran air ombak. Tapi tak berapa lengkap lagi lah. Sebab saya tak rasa lagi makanan yang ada di Tanggaluma Island ni. Jadi saya pilih fillet steak ni sebagai makan malam saya. Saya ambil medium well. Ni dia daging dia. Dia sediakan juga dengan kentang dan ada berbagai jenis sos lah. Makan dulu ya. Daging dia di bahagian luar dia rasa rangut-rangut dan di dalam lembut. Bila kita makan dengan sos black pepper dia, memang kelas lah. Saya nak rasa yang mereka recommend kepada saya ni sos Hollandaise. Rasanya tak tahulah macam mana. First time rasa. Rasa dia macam ada mayonis sikit. Lepas tu lebih rasa macam mentega. Serius, rasa macam mentega. Creamy. Menariklah, sedap. Ramai juga pengunjung Muslim yang datang ke sini dari Asia Barat lah, dari Asia, dan memang tak susah untuk cari makanan halal. Paling best sekali, disediakan juga kemudahan untuk bersolat. Makanan dia lazat, halal, tempatnya cukup romantik sekali. Suasana menarik buat saya tertarik lagi nak datang ke Tanggaluma Island dan menjamu selera di Beach House Tanda Restaurant. Berapa bintang masih bagi kat restoran ni? Anda boleh lagi. Mana di sini, ya? Salah satu aktiviti yang acap kali mendapat sambutan hangat pelancong yang berkunjung ialah peluang memberi makan kepada ikan lumba-lumba liar di Tanggaluma Island Resort, Pulau Moreton. Setiap malam,
hampir semua pengunjung resort akan turun ke pesisiran pantai bagi merasai sendiri sesi wild dolphin feeding yang menghidangkan peluang mendekati ikan lumba-lumba liar namun jinak. Saya difahamkan terdapat kira-kira 400 ikan lumba-lumba liar hidup di perairan pulau ini dan lazimnya akan menghampiri pesisir pantai menjelang waktu senja. Uniknya, daripada ratusan ikan lumba-lumba liar yang hidup di perairan berkenaan, terdapat kira-kira 6 ke 7 ekor ikan lumba-lumba yang dikenal pasti kerap datang ke tepi pantai. Tabiat ikan lumba-lumba ini sangat berbeza berbanding ikan lumba-lumba yang biasa dilihat dalam pertunjukan kerana tidak dilatih atau dijinakkan, tetapi ia tidak bersikap ganas dan boleh didekati. Disebabkan keistimewaan dan keunikan itulah, pelancong diberi peluang oleh pengurusan resort untuk mendekati ikan yang cerdik ini di samping bergambar dan mengambil peluang memberi makan. Secara jujurnya, Gold Coast bukan tempatnya bagi penggemar cuaca dingin kerana ia menawarkan iklim tropika yang membenarkan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Tidak hairanlah lokasi ini sering menjadi tumpuan pelancong yang gemakan aktiviti luar. Kembali bersiaran di Rasa Halal Australia pada minggu hadapan. Assalamualaikum.